Dr. Ashraf Wajdi ni menghabiskan duit mara tanpa membelanjakan duit itu untuk pendidikan dan juga TVET. Benda tu akan jadi fakta sekiranya Mas Ermiyati yang keluarkan kenyataan itu sebelum ini tidak menarik semula kenyataan itu. Tidak bersetuju untuk proses mediasi itu berlaku. Dan sekiranya dia yakin dengan kenyataan yang dikeluarkan. Tetapi faktanya yang kita tengok hari ini, yang mana Mas Ermiyati ini bersetuju untuk menarik balik kenyataan dan juga fitnah yang pernah dikeluarkan dulu. Sekaligus menafikan apa yang disebut. Dan sekaligus kita boleh kata, apa yang disebut itu hanyalah satu fitnah kepada Dr. Ashraf Wajdi sebagai pengerusi MARA dan juga institusi MARA itu sendiri. Betul lah agama kita kata, benda baik ni harga dia tak mahal. Tetapi benda jahat ni mahal sebenarnya harga yang perlu dibayar. Dan itulah keadaan dan kenyataannya. Fitnah ini adalah satu perkara yang dilarang di dalam agama kita. Bukan sahaja benda itu boleh menyusahkan orang lain, menjatuhkan kredibiliti orang lain. Tetapi juga kredibiliti kita sendiri dan juga membawa kerugian yang besar kepada tukang fitnah tu. Contohnya Mas Ermiyati ni perlu membayar kepada MARA dan juga Dr. Ashraf Wajdi sebanyak RM50,000. Cuba kita bayangkan, sekiranya Mas Ermiyati ni tidak gopoh, dia fikir terlebih dahulu sebelum dia keluarkan kenyataan. Mungkin hari ni dia tak perlu nak bayar sampai RM50,000. Tambah pula mereka sebagai pembangkang, duk kata kos sara hidup sekarang ni tenat. Susah kan, rakyat susah, dia sendiri pun susah. Kan tak pasal-pasal. Dalam kesusahan yang mereka rasa hari ni, kena pula bayar dekat orang RM50,000. Tapi Alhamdulillah, Dr. Ashraf Wajdi ni seorang pemimpin yang berwibawa. Hingga akhirnya, wang itu diserahkan kepada tabung MARA untuk membiayai pelajar-pelajar yang miskin dan daif. Makna kata, Dr. Ashraf Wajdi ni, dia tak guna duit itu untuk kegunaan peribadi dia. Walaupun fitnah itu dibuat ke atas diri dia. Tetapi wang itu diserahkan untuk kegunaan yang lebih baik